Selamat Hari Raya Idul Fitri Al-Mubarak. Dan kita minta Allah segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan puasa kita yang kita dah lalu sebulan lepas moga dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita berhari raya sebagai kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala telah kurnia kesihatan, keselamatan kita sejak daripada awal bulan sampai hari ini. Maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah Taala. Kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka percara kita hari ini ialah Maya Idul Fitri, Maya Hari Raya Fitrah. Ini adalah satu sunnah yang diajar oleh Rasulullah SAW pada hari yang pertama bulan Syawal, hari 1 bulan Syawal, kita Maya Idul Fitri, Maya sunat Hari Raya. Kemudian kita dah buat ketetapan dan janji buat kita semua, kita akan salat Fitri pada jam pukul 7.15. Dia lah ni kan pukul 7, 1 minit atau 10 minit tu. Alhamdulillah. Kalau kita pun dah sampai belakang dah, dan sudah hati belakang dah. Dan maka harap kita ambil asal dan ambil bagi dari tersusun teratur oleh dan bertusah berbaksa penusah ni minikah mati solat. Dengar daripada nak masuk renungkan semaya kita. Boleh pahala tambah lagi. Semaya dah boleh pahala dah. Tapi kita bertusah penusah duduk dalam teratur tu lebih sempurna lagi semaya kita. Oleh itu daripada kita bangun semaya, kita pisau rapat betul. Lepas tu dah sudah semaya tak apa, kita cari tempat rehat untuk menunjuk ke Allah, tak ada masalah. Tapi biar semaya subuh betul dengan kamu akan sah-sahkan. Lepas tu budak-budak tu, kita mereka tepi kita hidup kali kita, semaya sekali kita. Jangan hidup buat dia saja kerana takut kuburan, takut ganggu ke apa, insyaAllah. Dan supaya tidak melewatkan masa lebih banyak lagi, Nabi peringatan kepada kita semua, semaya Idul Fitri ini adalah satu sunnah ataupun sunnah. Caranya kita niat dalam takbir pada waktu semaya sunnah Idul Fitri 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pada waktu semaya sunnah Raya Fitrah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu baca doa kita jasa, lepas tu takbir. Takbir Allahu Akbar. Celah-celah tu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rakaat yang pertama 7 kali. Kita dah rakaat yang pertama 7 kali. Celah-celah 7 tu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau tak ingat pun ingat sajalah. Kalau ingat belakang kita banyak-banyak kali dah lepas. Lepas tu Taimeh baca Fatihah. Kita duduk dia mendengar bacaan dia. Dan Taimeh sudah baca Fatihah, dia sekejap. Dia sekejap, kita baca Fatihah setelah. Dan sudah baca Fatihah dah. Taimeh dia start, lepas tu dia baca surah. Surah
kita pun tunggu dengan, kalau kita Fatihah kita tunggu. Waktu rokok tidak sujud, duduk antara dua sujud kali yang kedua. Lepas tu baru rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua ni Allahu Akbar takbir istiqalah tu tak kira lagi, tak nilai lagi. Lepas tu takbir pula 5 kali. Jelas-jelas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kepada dia. Lepas tu diteruskan dengan taimeh baca Fatihah. Baca surah itu apa lepas pada taimeh baca Fatihah, kita baca Fatihah. Sama support tadi lah. Jadi rakaat yang kedua. Sudah kita bersalam, dah selesai semaya Idul Fitri. Tapi ada sunat hak hubung reka dengan dia tu lah tokoh. Dan tokoh ni nasihat peringatan kepada kita tentang agama dan tentang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ikut munasabah lah. Dan munasabah hari raya kita kecil hari raya lebih kurang. Itulah keadaan tokoh. Sudah tokoh dah, maka selesai Idul Fitri kita dan kita boleh jumpa hari ini dengan saudara kita. Kerana ada saudara kita ada kerja jauh-jauh, maka klik belakang awak jumpa dengan kita, kita boleh bersama. Lepas tu ada bincangkan sikit hari raya hari ini, iaitu kaum ibu dan muslimah tu dia makan dia makan naik tempat biasa lah. Awak boleh makan bersama insyaAllah SWT. Maka itulah ringkat dan peringatan untuk semaya Idul Fitri pada hari ini. Dan email semaya hari ini ialah Ahmad dan saudara Ahmad yang terjadi email semaya. Satu Khatib Mahdi baca kepada insyaAllah kita ada bersama supaya kita sempurnakan ibadat Idul Fitri pada hari ini insyaAllah. Lepas tu ada apa lagi tak apa tak jelas ataupun tak ada ayat boleh lakukan ada apa mak apa dah kalau kita betul masuk sah bagi masuk sah Salatul Jamaah rahimakumullah. Salatul Jami'ah rahimakumullah. As-salatul Jami'ah rahimakumullah. Betul saja insyaAllah. Istawu wa'tadilu. Betul sah rapat sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadhakkaru man yakhsha. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Salam. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan ketibaan hari raya Aidilfitri yang mulia ini, marilah kita semua menyambutnya dengan kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita semua menunjukkan perasaan gembira kita, perasaan suka kita dengan kita bercita-cita dan kita berharap serta kita berusaha untuk taat kepada perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga hendaklah sentiasa berada dalam kesabaran untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita semua, yaitu kita sebagai hamba Allah hidup di dunia ini adalah untuk mendapatkan satu kejayaan, yaitu untuk memperolehi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi membolehkan diri kita ini dimasukkan ke dalam golongan orang yang diridai oleh Allah, dan pada hari pembalasan nanti, pada hari akhirat nanti, kita akan mendapat balasan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin, muslimat yang sedang berhari raya, berbanyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Lebih-lebih lagi, Allah telah menurunkan kepada kita pada pagi satu Syawal yang mulia ini, kita semua dapat berada dalam keadaan yang amat gembira, suasana yang amat baik, dengan kita dapat menyambut hari raya Aidilfitri dalam suasana yang penuh aman dan damai. Kita semua pada hari ini dapat bersama-sama dengan ahli keluarga kita, bersama dengan ibu dan bapa kita menyambut hari raya. Kita dapat bersama-sama dengan anak-anak dan isteri kita, dapat berjumpa dengan sahabat handal, saudara mara yang mungkin juga kita sudah lama tidak berjumpa dengan mereka semua itu kerana masing-masing sibuk dengan urusan kerja masing-masing, dan ada yang tinggal berjauhan dengan kita semua. Tetapi pada hari ini, pada hari yang besar ini, kita semua dapat berhimpun, kita semua dapat datang ke masjid untuk sama-sama menyambut hari raya Aidilfitri. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan satu nikmat kurniaan yang besar yang dianugerahkan oleh pencipta kita, oleh Allah Subhanahu
yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani kepada para hamba-Nya. Lebih-lebih lagi hamba-Nya yang sentiasa bertakwa kepada-Nya, yang patuh dan taat kepada perintah-Nya, yang sentiasa mengikut ajaran yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Banyak lagi nikmat dan rahmat, banyak lagi kesenangan, banyak lagi rezeki, kebaikan yang hendak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi segala kebaikan dan segala nikmat itu hanya akan diberikan kepada kita. Semua itu akan dianugerahkan kepada kita apabila kita semua beriman dan bertakwa kepada-Nya dengan sebenar-benar iman, dengan sebenar-benar takwa, dengan mengikut jalan yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Apabila kita bertakwa kepada Allah, sudah tentulah Allah akan memelihara dan menjaga kita. Allah akan menambahkan lagi nikmat kepada kita dengan mendatangkan pelbagai kesenangan dan rahmat, serta Allah mengurniakan keberkatan di dalam hidup kita di dunia ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita dengan berfirman, sekiranya para penduduk di sesuatu negeri itu, sekiranya masyarakat di sesuatu tempat itu, jika ahli-ahli kampung itu beriman kepada Allah serta mereka bertakwa, iaitu dengan cara mereka taat kepada perintah yang telah ditetapkan oleh Allah, mereka jaga sembahyang mereka, mereka puasa, mereka sentiasa mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah berjanji, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah berjanji apabila mereka mengerjakan amalan yang baik itu, mereka sembahyang, Allah akan memurahkan rezeki mereka. Allah sentiasa akan memudahkan setiap urusan mereka. Allah akan memurahkan rezeki kepada penduduk di negeri itu, serta Allah akan menjauhkan daripada terkena sebarang seksa, bala, bencana dan azab kesusahan. Allah kata, kami akan mengurniakan keberkatan yang berlimpah-limpah, yang banyak, yang datang dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Tetapi ada sebahagian manusia itu suka mendustakan ajaran-ajaran kami. Mereka menentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul Allah. Mereka menuduh, mengatakan bermacam-macam kepada Rasul. Mereka menghina ajaran Rasul dan mereka mengatakan ajaran Rasul ini tidak betul, sesat, menyebabkan pecah belah dan sebagainya. Bermacam-macam tuduhan dengan mengikut hawa nafsu mereka semata-mata. Lalu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Allah balas perbuatan mereka itu. Allah tarik balik nikmat yang diberikan kepada mereka itu dengan Allah mengenakan bermacam-macam azab, bala, kesusahan disebabkan perbuatan mereka yang suka melawan ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, marilah kita semua bekerjasama, berpakat memelihara. Marilah kita semua pakat-pakat jaga akan semua nikmat kurniaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nikmat kita dapat rezeki yang murah, nikmat kita dapat hidup dengan bahagia, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kita dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam nikmat lagi, harta benda, kesenangan. Janganlah kita gunakan nikmat itu untuk buat maksiat dan untuk kita buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaklah kita semua, ahli kampung, ibu bapa, adik-adik kakak semua, tak kira tua muda,
hendaklah beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan mengikut ajaran yang disampaikan oleh Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin, muslimat yang sedang menyambut Aidilfitri, kita semua hari ini menyambut hari raya adalah kerana kita ingin menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita semua dapat melepasi bulan Ramadan dengan penuh sempurna. Di sepanjang bulan Ramadan yang lepas kemarin, sebulan kita berpuasa, kita berada di dalam bulan Ramadan dengan kurniaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah itu kepada kita. Kita semua dapat berpuasa pada siang hari, gagah pada tenaga, boleh tahan makan dan minum, boleh tahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, serta pada sebelah malamnya kita dapat menunaikan solat tarawih dengan sempurna, yang mana ibadat ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Maka banyak-banyaklah kita pada hari ini kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, banyak semua ibadat yang kita kerjakan pada bulan Ramadan kemarin diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan berlipat kali ganda. Pahala yang diberikan oleh mereka yang beribadat kepada Allah pada bulan Ramadan kemarin dilipat gandakan. Maka disebabkan itulah pada hari ini marilah kita menyambut hari raya ini dengan penuh rasa suka dan penuh rasa gembira. Inilah keindahan yang ada pada agama Islam. Kita meraihkan hari raya dengan perasaan suka dan gembira, tetapi ia dikira sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jika kita sambungnya, jika kita raihkannya, jika gembira kita hari ini, jika suka kita hari ini, kita mengikut cara dan aturan yang dibenarkan oleh syarak, yang dibenarkan oleh Islam, yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka gembira kita hari ini, suka kita hari ini diberikan ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keindahan Islam, keindahan yang ada agama kita, yang semua kita ini wajib untuk menjaganya. Mari kita mengambil satu pengajaran dalam satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat yang paling rapat dengan baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mana Abu Bakar melarang budak-budak yang sedang menyambut hari raya, budak-budak itu sedang bergembira. Supaya kita ni lah, budak-budak main suka gembira pada hari raya. Abu Bakar larang budak-budak tu supaya jangan duduk main, jangan duduk suka sangat, suruh duduk dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok, lalu Rasulullah bersabda, "Da'huma ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan wa inna 'idana hadzal yaum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, biarkanlah mereka untuk bersukaria dan biarkanlah mereka untuk hendak bergembira pada hari ini, iaitu pada hari raya. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum mempunyai hari rayanya tersendiri, dan hari raya kita ini ialah hari raya kita adalah pada hari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Inilah syarat yang mengatakan bahawa pada hari ini kita semua boleh menyambutnya dengan perasaan suka dan gembira. Pada hari ini kita boleh menyambutnya dengan memakai pakaian yang cantik, yang baik, yang baru. Dan kita semua bolehlah untuk menghiasi, mencantikkan rumah-rumah kita. Kita mencantikkan masjid-masjid kita, kampung kita dengan mengikut kemampuan kita. Jangan nak tengok orang lain boleh pakai mahal. Kita nak tengok orang lain sampai kena berhutang ke apa. Jangan tengok orang lain, mengikut kemampuan, setakat mengikut kemampuan kita sahaja. Pakai hias itu supaya orang sedap tengok.
Kita bolehlah nak letak bunga-bunga, bubuh berita-berita, dan kita letakkanlah, tepeklah tulisan-tulisan dengan ucapan-ucapan yang baik, yang sedap dibaca di dinding-dinding rumah kita ke, di tepi-tepi jalan di kampung kita ini juga. Dan selain daripada itu, kita juga boleh berjamu selera, masak makanan-makanan yang sedap yang kita suka. Sediakan ketupat ataupun tapai tepung, ikut suka selera kita. Dan kita juga boleh sedekah duit kepada kanak-kanak untuk mereka rasa gembira pada hari ini. Dan untuk kita menyambut hari raya ini dengan penuh rasa gembira dan rasa suka hati, buatlah cara macam mana pun, tapi janganlah kita melampaui peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama kita ini. Untuk kita bersuka gembira pada hari ini, menyambut hari raya, kita masih lagi terdapat pantang larang, masih lagi ada batasan-batasan yang kita tidak boleh melampauinya. Janganlah sampai kita menyambut hari raya Aidilfitri ini sehingga kita mengerjakan perkara-perkara yang berdosa, sehingga kita mengerjakan perkara-perkara maksiat, sehingga sambut hari raya sampai tak semaya. Janganlah kita sambutnya dengan melampauinya, bergaul bebas antara lelaki dan perempuan, pukul gambar, bubuh dalam media sosial pula, pukul gambar yang tidak elok, dedah aurat, dan ini akan menyebabkan menjadi fitnah kepada orang lain pula. Patuh gambar dalam media sosial, buka aurat, patuh pakat duk komen masing-masing, dan itulah yang menyebabkan semua kita ini terlibat menjadi merupak Korea tu Korea ni. Maka jagalah sambutan hari raya ini supaya ia disambut dengan mengikut syarat dan peraturan-peraturan yang dibenarkan oleh Islam. Janganlah kita sambut raya sampai ganggu orang lain, berlebih-lebihan, terlajak, bertakbir di tengah-tengah malam sampai ganggu orang lain, nak berehat, nak tidur, dia buat bisnes pula, geger, dia main berdeh ketah, yang juga yang membawa kepada pembaziran. Jagalah sambutan hari raya ini. Marilah kita pakat-pakat jaga supaya sambutan hari raya kita ini disambut dengan penuh meriah, dengan gembira, dengan mengikut cara-cara yang dibenarkan oleh syarak. Dan yang paling penting adalah kita mestilah ingat bahawa kita menyambut hari raya Aidilfitri ini, ianya adalah satu ibadat yang besar untuk kita mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita mesti menyambutnya dengan cara seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah-sunnah yang dicontohi oleh baginda. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, pada pagi yang penuh berkat ini, marilah kita sama-sama menyambut hari raya Aidilfitri ini dengan kita merapatkan hubungan silaturahim dan kita menyuburkan hubungan kasih sayang antara kita sesama kita ini. Menjadi satu kewajipan kepada setiap muslim, kepada kita semua, untuk menjaga hubungan silaturahim di antara sesama kita ini. Lebih-lebih lagi menjaga hubungan kita dengan ibu dan bapa kita, adik-beradik kita, saudara mara kita semua, dan menjaga hubungan dengan saudara sesama se-Islam kita. Malah hubungan silaturahim ini bukan sahaja kita kena jaga pada hari raya ini sahaja, tetapi ianya mestilah diteruskan pada setiap masa. Sentiasalah kita ziarah menziarahi, tolong menolong, nasihat menasihati, serta hendaklah kita sentiasa berbuat baik kepada saudara-saudara kita, adik-beradik kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, supaya kita semua berasa mesra di antara satu sama lain. Dan dengan cara inilah kita dapat meningkatkan, dapat mengukuhkan hubungan kasih sayang, ukhuwah sesama kita ini. Apabila kita semua sentiasa menjaga hubungan silaturahim, tiada perkelahian
Tak ada masa muka. Duduk tanpa masa muka tak ada kalau kita boleh pakat jaga. Tak ada balah. Dan kita hendaklah sentiasa bermaaf-maafan jika terdapat sesuatu perselisihan pendapat. Maka sudah tentulah kalau kita boleh jaga, ia akan mendatangkan banyak kebaikan. Dan sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat kepada puak kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi galakan dengan menyuruh kita menjaga hubungan silaturahim ini dan memberi jaminan bahawa orang yang menjaga hubungan silaturahim ini akan dikurniakan rezeki yang luas serta dipanjangkan umur mereka. Man ahabba ay yubsita lahu fi rizqihi wa yusalahu fi asarihi falyasil rahimahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin, siapa-siapa nak diluaskan rezekinya, siapa sini orang nak rezekinya diluaskan, semua nak, serta nak dipanjangkan usianya. Kita semua nak umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada kita, hendaklah kita menyambung pertalian hubungan silaturahim dengan semua pihak. Saudara mara kita, saing-saing kita, jiran-jiran kita, kita kena jaga supaya baik dan boleh duduk dalam keadaan tolong menolong, bantu-membantu sesama kita ini. Inilah satu kelebihan kepada orang yang suka menjaga hubungan silaturahim. Maka semoga kita semua dapat menjaga hubungan persaudaraan di antara kita ini, sentiasa bertolak ansur, berbincang, berkira jika terdapat sesuatu masalah, supaya kita semua dapat mengelakkan daripada berbalah sesama sendiri, berselisih faham, dan yang paling penting sekali, supaya tidak berlaku perpecahan di dalam masyarakat kita ini. Dan seterusnya kita dapat hidup dalam keadaan yang baik, yang aman dan damai. Maka inilah nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua mengambil perhatian. Dan semoga ibadah kita, hari raya kita pada hari ini dapat disambut dengan baik, dengan suka, dan marilah kita semua mengambil peluang pada hari yang mulia ini untuk kita berjumpa dengan semua yang ada di sini, ataupun kita bolehlah selepas ini menziarahi, pergi ke rumah saudara mara kita untuk kita mengambil peluang bagi mengeratkan hubungan silaturahim di antara sesama kita semua, insya-Allah. Semoga puasa kita, ibadat kita, terutamanya yang kita kerjakan pada bulan Ramadan yang lepas kemarin, akan diterima oleh Allah. Dan kita berharap kita semua akan dapat terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat teruskan solat berjemaah di masjid, dapat teruskan baca Al-Quran, sedekah, ziarah menziarahi, bermaafan di antara sesama kita. Dan kita semua berharap ibadat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara wa abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa ati'uh wa'lamu anna Allaha yuhibbul muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini telah masuk 1 Syawal, maka ia bermasuk pada tahun ini kita semua telah berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Maka alhamdulillah kita semua dapat mengerjakan ibadat dengan baik dan sempurna, dan kita benar-benar berharap agar Allah menerima semua amalan yang kita kerjakan itu. Selain daripada itu, hasil daripada kita bersungguh-sungguh mengerjakan ibadat di sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini, kita berharap kepada Allah, kita berharap juga kita akan dapat istiqamah dalam mengerjakan ibadat kita kepada Allah selepas daripada ini. Ini kerana ibadat yang dapat dilakukan secara istiqamah merupakan suatu perkara yang amat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Amalan yang salah satu amalan yang dikasihi oleh Allah adalah kita boleh istiqamah dalam kita mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia dilakukan sedikit demi sedikit. Sekali buat sikit je, baca Quran sikit je, tapi boleh buat semua sepanjang tahun. Bukan kata bulan Ramadan sahaja solat jemaah, pergi masjid. Bukan kata kita duduk berat dalam bulan puasa bayar sahaja, tetapi amalan yang Allah kasih kita dapat teruskannya sehinggalah akhir hayat kita. InsyaAllah kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah melaksanakan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Qala adwahuma wa in qalla, wa qala aqlafu minal a'mali ma tutiqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu baginda menjawab, amalan yang paling Allah suka Allah Subhanahu wa taala kena ialah amalan yang dilakukan secara berterusan, secara istiqamah, walaupun tiap kali amalan itu dilakukan ia dibuat secara sikit-sikit. Dan baginda nasihat lagi, kerjakanlah amalan-amalan kita itu, ibadat kita itu sesuai dengan kemampuan yang kita ada. InsyaAllah kalau kita semua mampu, akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadat kita pada setiap masa dan waktu, dan kita semua berharap kita akan menjadi hamba Allah yang saleh, yang baik dan yang bertakwa kepadanya. InsyaAllah buat kita semua tidak berhenti mengerjakan ibadat setakat hari ini sahaja, setakat bulan puasa sahaja, dan nak tunggu buat ibadat pula Ramadan tahun depan pula. InsyaAllah buat kita tak jadi macam tu, dan diharapkan masjid-masjid kita sentiasa akan dipenuhi oleh jemaah untuk kita mengimarahkan masjid, InsyaAllah seperti bulan Ramadan kemarin. Kita kena teruskan untuk meningkatkan amalan kita supaya kita akan terus mendapat rahmat dan keberkatan di dalam hidup kita ini, insyaAllah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, datuk nenek moyang kami yang telah meninggal dunia, dosa anak-anak isteri kami semua, ya Allah. Ya Allah, berilah keselamatan dan kesihatan kepada kami, serta jauhkanlah kami daripada segala penyakit, daripada segala bala bencana, malapetaka dan kesusahan, ya Allah. Ya Allah, berilah kejayaan kepada kami, sama ada kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan Kau terimakanlah segala amalan-amalan kami, ya Allah. Terimalah segala doa kami, ya Allah, dan terimakanlah segala hajat-hajat kami, ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa zakatana wa jami'a hasanatina waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah